Assalamualaikum. Hari ini bersama saya Cikgu Din, Cikgu PJ kegemaran anda. Okey, hari ini saya akan tanya cikgu-cikgu SK Batu Arang ni baju raya diorang warna apa tahun ni? Okey, jom kita tanya. Cikgu sayang kamu. Jom. Okey, jom hari ni kita tanya Ustaz Danuri ni. Ustaz. Ya. Okey, Ustaz, hari ni saya nak tanya baju raya tahun ni warna apa? Oh, baju raya. Tengok kamera kau? Tengok kamera. Kena tengok kamera Okey. Raya tahun ni. Kita raya. Raya tapi tak ingat warna apa. Bini beli lama dah. Itu bini Rasanya umur berapa tu? rasanya warna purple rasanya. Saya rasa dia banyak isteri lah, tak lupa. Dua pasang. Dua pasang baju raya. Itu isteri pertama, isteri kedua. Tak berani nak jawab tu. Minta maaf. Okey, baik. Terima kasih, Ustaz. Kat sini pula. Assalamualaikum semua. Salam. Lambat Man. Okey, hari ni saya nak tanya Ustaz Solah dengan Ustaz Lokman. Tahun ni baju raya warna apa? Ustaz Lokman dulu. Merun. Samalah kita. Baru. Bacok sama. Tapi warna tak viral tahun ni. Jom kita tak payahlah. Bye. Next kita tanya Cik Sir Muhammad kita. Sir, tahun ni baju raya warna apa? Warna krim. Krim tu nak dekat-dekat dah dengan Rich Brown. Mungkin viral juga tapi sedikit je. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Hari ni jangan lari. Mari sini. Sini tiga orang. Tiga orang mari sini. Hari ni saya nak tanya. Nak beza lah. Dah sekali. Ini generasi Gen Z. Ni XYZ. dia bawa dinosaur. Okey, hari ni saya nak tanya raya tahun ni baju raya warna apa korang? Gold. Rich brown. Wow, sama. Okey. Sama rich brown. Okey, ni memang geng baju viral. Awak ke tepi sikit. Kita orang. Okey. Gang rich brown. Rich Brown. Sini, Assalamualaikum. Hari ni saya nak tanya baju raya tahun ni warna apa? Baju raya tahun ni. Tak ikut trend. Tak ikut trend. Tak ni lah. Nanti awam sangat. Awam pula. Ya awam sangat lah, ramai pakai baju apa ash blue, tea green, tea blue. Kita ambil yang belum ada orang. Apa tu? Warna apa tu? Maroon. Sama dengan siapa entah tadi? Ustaz Solah. Hari ni nak tanya baju raya warna apa? Warna kulit awak. Kulit awak ya. Dah lah, bye. Assalamualaikum puan. Salam. Nak interview sikit boleh? Boleh Banyak boleh. Hari ni saya nak tanya baju raya tahun ni warna apa puan? Terima kasih. Baju raya tahun ni emerald green. Ni. Dah raya lah. Dah raya. Dah boleh makan lah ni. Boleh makan lah. Saya puasa ya. Puasa. Sini, hari ni saya nak tanya awak keluar. Baju raya tahun ni warna apa? Kenapa lari tempat lain? Awak dulu. Saya warna-warni. Warna-warni. Teal blue. Warna viral tu. Oh, saya hampir kak sama. Tapi kita powder blue. Gitu. Sama je, biru juga. Tak. Rahsia. Warna rahsia. Datin tu. Awak dah tadi tak payah. Hari ni saya nak tanya awak baju raya tahun ni warna apa? Warna putih. Warna putih. Warna putih. Okey, bye. Assalamualaikum semua. Saya ganggu sekejap ya. 1 2 3 4 5. Hanya interview sedikit. Saya nak tanya, tema baju raya tahun ni warna apa? Baby blue. Apa tu? Baby blue. Baby blue. Ash blue. Ash bloom. Blue juga. Midnight blue. Okey. Sage green. Green. Ada juga hijau satu. Mint green. Green. Okey, tak kawan dah. Ni biru, ni hijau. Okey.
Okay, bye. Saya nak tanya, tahun ni baju raya warna apa? Alamak. Tahun ni kami warna-warni. Bahaya tu warna-warni. Tahun ni warna purple. Warna purple. Okay, bye. Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak tanya sikit boleh ya? Baju raya tahun ni warna apa? Kita mula dengan Ustaz Amin. Kita warna merun lah. Warna merun. Ramai juga warna merun ya. Baby blue. Stabil kita kawal stabil. Dia dah tadi warna merun. Hijau. Dia tengok lelaki muda hijau. Tak ada sage green lah apalah. Okey, Cikgu Rusdi. Biru. Hitam. Bye. Okay, kita tanya Ustaz Ali. Bangun Ustaz Ali. Ya. Ustaz Ali, saya nak tanya, tahun ni baju raya warna apa? Matcha strawberry. Macam strawberry. Baju pink, seluar hijau. Habis gua. Okey, Ali bye. Ni saya nak tanya geng kejiranan. Dia orang ni jiran tau. Di Kampung Melayu Batu Arang. Batu Arang, Aran pula. Okey, 1 2 3 ni ya. Pusing sini tengoklah. Saya nak raya. Baju raya tahun ni warna apa? Warna hijau dan pink. Hijau dan pink. Ya, matcha, strawberry matcha. Sekali ni jiran yang menumpang. Jiran yang menumpang kita tanya. Baju raya Warna apa? Warna apa? macam strawberry. Sama. Mata. Itu kain warna pink, bawah warna hijau macam tu ke? Okey, next. Kita warna kaya, rich brown. Wow. Saya tertarik sikit. Fuchsia pink. Fuchsia, ayolah. Okey, bye. Teacher Azliza, baju raya tahun ni warna apa? Orang dah kata rahsia, tanya lagi rahsia. Okay, bye. Baju raya tahun ni warna apa? Bulan 7 ataupun bulan 8 ke atas. Gold olive. Lama lagi. Olive gold. Olive gold. Second day matcha strawberry. Third day? Third day baby blue. Fourth day? Habis dah. Ada recycle balik ah. Kena buat 3 juga. First day olive green, second day teal blue, third day rose gold. Tak nak kalah tau. Semua tak nak kalah. Sebut je lah warna apa. Bukan orang tahu pun. Tak boleh rahsia Hari pertama navy blue, hari kedua olive green, hari ketiga burgundy. Kira 1, 2, 3 je lah korang ni. Okey, dah lah. Bye. Assalamualaikum. Nak tanya sikit boleh? Raya tahun ni, baju raya tahun ni warna apa? Saya tanya seorang aja tahun ni. Belum beli. Belum beli? Mungkin dia cari malam raya. Okay, bye. Mana sini ikut saya. Assalamualaikum. Kasih nak ganggu sikit boleh? Tak ganggu pun nak tanya. Bukan nak ganggu, nak tanya. Baju raya tahun ni warna apa? Teal blue. Teal blue. Aduh, dah bagi. Oh, ya. Blue je. Tak ada baby blue ke apa ke, semua blue je. Okay, blue. Kok ni. Kak, saya nak tanya. Tahun ni baju raya warna apa? Rich brown. Ramai Rich Brown. Memang warna viral tahun ni. Jom kita tanya Cikgu Faiz pula. Tahun ni baju raya warna apa? Tahun ni baju raya warna apa? Sudah tak ingat. Ini geng bini yang beli kan. Lepas tu dia tak tahu apa je, dah main pakai je. Hijau dengan biru. Hijau dengan biru maksudnya? Biru dulu, lepas tu hari kedua hijau. Ni sekarang ni Pak Is seorang je, dua baju Melayu. Okey. Okey, hari ni selesai sudah. Saya rasa saya dah tanya semua dah. Kalau saya tak sempat tanya tu, minta maaf lah ya. Jadi kita dah tahu semua dah warna yang kita tanya tadi, warna apa baju raya diorang tahun ni. Jadi awak rasa saya punya warna apa tahun ni? Okey, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami Panitia Pendidikan Islam dan Panitia Bahasa Arab Sekolah Kebangsaan Batu Arang mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Selamat Raya, maaf zahir batin. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Bye. Pentas kemas rumah sebelum